hari ni kita dah pergi umrah. Let's go. في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. Sepanjang belakang ni. Salam semua. So dalam video ni saya nak menceritakan pengalaman saya pergi ke umrah. Jadi saya bergerak menaiki Qatar Airways. Memang saya dah lama sebenarnya nak naik Qatar Airways ni sebab Qatar Airways kan penerbangan nombor 1 di dunia. Dan Hamad International Airport kat Qatar tu adalah airport nombor 1 di dunia. Dan saya memang dah lama nak teringin nak naik kapal terbang dia. Dan akhirnya saya dapat juga naik kapal terbang dia. Bang, gimana bang? So hari ni kita dah pergi umrah. Let's go. Son 5 So 5. So hi guys, Assalamualaikum. So hari ni kita nak pergi kat mana nak pergi mana? Sekarang kita berada dekat KLIA. Sekarang dalam pukul 6.20 pagi. Kita nak solat subuh dulu. Beg semua dah berada di belakang. So hari ni kita nak pergi ke Tanah Suci Mekah. So ikuti perjalanan saya. Let's go. So sekarang ni kita nak pergi ke gate C4 untuk menaiki kita punya pesawat hari ni, Qatar Airways. Oh, excited sikit lah sebab ni pengalaman pertama kita naik Qatar Airways. Jom tengok pengalaman dia best ke tak. Jom. Alhamdulillah, banyak pengalaman, experience yang saya dapat bila saya naik Qatar Airways. Mula-mula tu saya naik 777-300ER. Pesawat tu memang saya minat juga sebab pesawat tu antara pesawat yang paling bagus di dunia. 300 pack ke 300 rial? Okay guys, so sekarang kita dah berada di dalam boarding room gate C4. So di depan saya melihat kapal terbang Qatar Airways. Pertama kali saya akan naik ni. Masa naik 777. Besar. Cantik. So saya akan naik Boeing 777-300ER. Qatar Airways. Saya duduk di row yang A, 41A. Okay, so sekarang kita tengah duduk dekat gate C4 Boeing 777. Sebenarnya ini kali kedua kot saya naik Boeing 777-300ER. Sebelum ni pernah naik Emirates punya 2 tahun lepas masa balik daripada Dubai ke KL. So ni kali pertama bersama dengan Qatar daripada KL ke Doha. Perjalanan dalam ambil masa dalam 7 jam lebih macam tu. So jom kita review best ke tak best. Okay, so sekarang kita dah boleh masuk kapal terbang, kita dah boleh boarding. So ini pengalaman kali pertama. Excited sikit untuk masuk dalam Boeing 777 Qatar. Saya Malaysia Airlines. So sekarang ni kita dah dekat dalam pesawat, duduk di row di seat 41A. Alhamdulillah seat selesa. Dapat bantal, dapat selimut, dapat headset pun yang berkualiti. Alright, stocking semua dapat. Tapi kat sini kan pukul 10 kan. So dia macam dah mula panas lah. Kat luar ni dah panas. So jom kita masuk.
guys, so sekarang saya dah sampai dekat Doha International Airport. So pengalaman yang agak menarik dan agak best, pertama kali menaiki Qatar Airways. So dia macam boleh lah pengalaman yang menarik, kru yang beramah, baik, serta makanan juga best. Cuma saya kurang sikit dekat bab dia punya TV dia, entertainment dia macam kurang pilihan dan tak banyak option pilihan movie dan lagu. So saya boleh bagi rating Qatar Airways ni sebanyak 7.5/10. Lepas tu, yang paling unexpected sekali, second sector tu daripada Doha ke Jeddah. Dalam flight ticket, dia kata saya akan naik Boeing 787-8. Yang di mana Boeing 787 tu saya minat juga. Last, saya terkejut. Saya dah masuk kat jet bridge dia, saya tengok, ni bukan 787 ni. Ini A350 ni. A350 tu pesawat penggegabaran saya. Saya memang dah lama dah naik pesawat tu. Lepas tu, korang boleh tengok video ni. Hai guys, so hari ni saya nak pergi umrah, nak pakai ihram. Saya nak pergi umrah menaiki Qatar Airways Boeing 787-8. So jom kita tengok menaiki Qatar Airways best ke tak untuk pergi ke umrah, pergi ke Jeddah. So jom kita merasai pengalaman dia. Okay guys, so sekarang kita nak boarding kapal terbang. Kita naik kapal terbang ni. Ya Allah, kita naik ini ke bang? Dia pak dia akan melengkung. So guys, kita naik A350 tak jadi naik 787. Agak kejutan di sini. Tadi dia dekat bawah tempat ni. Memang excited dapat naik kapal terbang ni. Tak ada macam kejutan sebab sebenarnya dalam tiket naik 787 tapi tiba-tiba naik A350. Memang terbaik. Lemas sekali. Memang saya terkejut dia. Memang rasa nak menangis. Rasa macam, ya Allah, rezeki. Tiba-tiba Qatar Airways tukar pesawat dia menjadi pesawat kegemaran saya. So saya dapat pergi ke Jeddah menaiki Airbus A350 favourite saya. Tak boleh, dalam minggu kita je. Dia bombat. Sorry. Sorry guys, kita dah naik kapal terbang sekarang. A350 900 pertama kali naik kapal terbang ni. So kita merasai naik A350 buat pertama kali dan naik Qatar Airways sebab tu. Kita tengok best ke tak, selesa ke tak kapal terbang ni. Sofa, kursi luas, legroom okey, seat pula betul-betul sebelah kepak dia. Nampak dia punya winglet yang tajam, memang terbaik. أرجى الانتباه بأن يمنع التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك في المطعم. So guys, so sekarang kita dah sampai dekat Jeddah punya airport. So alhamdulillah tadi flight lama juga, daripada KL ke Doha 7 jam lebih, daripada Doha ke sini, Doha ke Jeddah 2 jam lebih juga. So sekarang macam barai juga dalam flight aja kan. Muka kering, tiba-tiba dapat jerawat satu.
So lepas ni singgah hotel, letak barang, lepas tu terus menunaikan ibadah umrah sebab kita dah bermiqat di atas kapal terbang tadi. Jom ikuti perjalanan saya. Okay, sekarang kita berada di kat ni? Buka rumah. Yelah, tapi sekarang duduk kat mana ni? Swiss Hotel. So, sekarang kita berada dekat lobby hotel. Nama hotelnya adalah Swiss Hotel Al Makam. Hotel dia berada dekat Clock Tower dekat Mekah tu. So sekarang tengah nak tunggu proses check in hotel dekat receptionist. Kita akan masuk hotel, letak barang, turun balik dan buat umrah. So once saya sampai dekat sana, alhamdulillah saya dapat duduk hotel yang dekat dengan Masjidil Haram, iaitu Swiss Hotel. Dan juga view bilik dia, view Masjidil Haram. Saya boleh nampak daripada tingkat bilik saya. Dan mewah. Okay, sekarang kita dah masuk bilik. 3 katil, TV. Sekarang kita tengok view dia. Uish, Masya Allah. Look at the view. Huh? Masjidil Haram. Wah, besar. Nampaklah Masjidil Haram tapi tak nampak Kaabah. Tapi tak apalah, nak nampak Kaabah kita pergi Kaabah dia. Kita pergi turun. Alhamdulillah. Katil 3. Nanti kita akan baring di tengah kemah-kemah lagi. Penat juga ni. Ni letak barang. Nanti kita akan terus pergi ke buat umrah terus. Kita tengah buat okay. So itu dia. Kita tengok jamban pula. Ni ini jamban dia. Agak besar. Mandi situ. Tuala. Tak, kita makan dulu terus pergi buat ataupun macam mana. Okay. Semua settle. Semua okay. Sekarang nak bawa saya makan malam je. Lapar tak makan apa lagi. Wah, tengok keadaan malam-malam kat sini. Kat sini baru pukul 10 suku malam. Ramai, keadaan dia ramai. Ni macam 10 pasti ramai orang lagi. Dan saya rasa kalau macam pukul 2-3 pagi pun ramai lagi. Dan kelihatan Masjidil Haram kat depan. Baik, excited sikit. Okay, alhamdulillah. Sekarang pukul 2.30 pagi. Kat Malaysia dah pukul 7 lebih kot. So kita baru settle buat umrah. Alhamdulillah settle umrah yang pertama. Dah tawaf, sa'i, tahallul semua sudah. Daripada agak ni sebab tadi baru touchdown. Lepas tu terus pergi buat ni, buat umrah balik juga. Sangat-sangat penat. So apa lepas ni? Botak on. Let's go. Guys, nampak tak kat sana apa? Tempat potong rambut. Maksudnya apa? Botak on. Ayo nombor 3. Tak nak botak licin. 3. Nombor 3. Ha.
Dah cakap dah, botak on. Dia tak berani. Saya enggak. Rasa macam aduh, tapi demi ibadah kita potong. Alright, selamat pagi. So sekarang dalam pukul 5 pagi kita nak bergerak untuk solat subuh dekat masjid Nil Haram. Yang mendekat je dengan kita punya stay. So kita nak try solat dekat rooftop sekarang hari ni. Sebab kalau nak solat kat bawah tu kita kena datang awal sikit. Sebab tadi malam tadi kan habis kita berumrah dalam dah pukul 3. So try mana dapat untuk solat subuh pagi ni. Muka ni pun barai lagi ni, penat lagi. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. Pagi tu saya sarapan masakan buffet mewah-mewah. Ada chef on demand, tahu tak? Chef tu kita nak minta dia masak omelette kat situ juga dia masak. Bermulalah pengalaman kali pertama saya menaiki Gua Hira. Saya ingat naiki Gua Hira ni tak adalah tinggi sangat. Lah, sebab orang kata naik Gua Hira, orang kata dah biasa. Lepas tu mutawi saya cakap pun, alah makcik-makcik umur 60 pun ada yang dah naik. Macam alah, kalau 60, kita ni umur yang baru 20 lebih, baru umur 20 nak masuk 20 ni mestilah boleh kan. Sekali bila dah sampai. Okay guys, so sekarang kita dah berada dekat bukit yang untuk kita menaiki Gua Hira. Sekarang waktu maghrib. Sebab Gua Hira ni tak tahu kenapa datang waktu maghrib, tapi ramai tengok kat TikTok semua datang waktu maghrib. Dia ada afdal dia kot. Tak tahu, kita ikut je. Mungkin tu bukit dia. Oh, nak mendaki. Kita try lah mendaki dia. Tapi kat sini macam ni, macam shopping mall pula bawah ni, shopping komplek macam JPO semua tu kan. Oh, dah azan. So kita solat dulu baru kita mendaki bukit ni. Menuju ke Gua Hira. Gua Hira nya atas tu katanya naik 1 jam, turun 1 jam. Let's go. Kita boleh punya. Kalau Nabi pun boleh panjat, kita boleh juga. Jom kita naik. Sekali bila dah sampai, dia pandang ke langit macam tu. Bukan pandang ke depan, pandang ke langit. Ya Allah, tingginya. Macam mana saya nak naik? Saya fikir macam mana saya nak naik tau.
Saya pun terpaksa lah naik sebab dah sampai kan. Saya punya family ada yang tak naik. Saya naik berdua dengan adik saya dengan mutawif saya. Okay guys, nampak tu. Sana. Tu dia. Jom, on tak on. Let's go. Okay guys, kita baru suku perjalanan. Dia baru suku lah. Kita orang daripada bawah tadi tu. Tempat tu, kita start. Sekarang kita kat sini. So, dah boleh nampak pemandangan kat depan ni. Tu sekejap. Pemandangan dia ni nampak dah menara jam dengan Masjidil Haram di sana. Saya naik pun saya redha, saya pasrah, saya naik. Dan sepanjang saya naik tu, saya mohon sabar diri saya balik dan saya cakap ayat ni. So dia macam ni dia macam kita mendaki ni, kita teruskan tengok atas. Kita jangan pandang belakang. Kita jangan tengok atas. Kalau mendaki jangan pandang atas. Kita kena, kalau nak give up tu kita pandang bawah. Sebab kita tengok apa kan, kita macam aku dah banyak ni, takkan tiba-tiba rasa macam nak give up dah. Penat-penat banyak, habiskanlah terus. Macam tu dengan kehidupan. Kita dah hidup, kita dah sampai kat tahap macam ni, kita nak give up. Kita tak boleh tengok masa depan. Kita tak boleh tengok masa depan. So kalau kita tengok masa lampau kan, belakang. Kita rasa macam banyak sebenarnya program yang kita buat. So kita terus kena pada ke depan. So jom kita teruskan. Kita naik sana lagi. Ada punya ujung kat sana. Let's go. Okay, dah sampai kat part untuk mendaki bukit dia. Dah sampai dah kat bukit dia. Berhenti sekejap. Okay guys, dah sampai. Bawah tu, orang berebut-rebut nak masuk. Daerah bawah tu. Tapi kita tengok kat atas lah nak berebut. Kat bawah tu memang tak ada. Memang dia pada engage. Dia orang-orang Arab. Tapi masa 45 minit juga sampai kat sini. Pemandangan Alhamdulillah saya berjaya naik. Dan bila saya berjaya naik, saya tengok bawah. Ya Allah, macam mana nak turun ni? Macam mana aku nak turun? Saya dah berjaya naik, nak turun lagi. Naik dah sejam, turun lagi sejam. Kalau dah naik pun dah curam, turun mesti lagi curam. azan sekarang. Boleh keluar dengan situasi ni. Masuk kat sini pula berani mengantar bukit kan. Ya Allah, rupanya saya sangkakan naik lagi susah, rupanya turun lagi susah. Bergetar lutut, babe. Okay, so kita sekarang tengah nak turun daripada tu, atas bukit tu. So tadi naik 45 minit, sekarang turun pun sejam juga kot, 50 minit. Okay. So kita dapat manfaat daripada kita naik. So sekurang-kurangnya tadi kita rasa macam nak give up, tapi sekarang dah selamat nak turun. Okey lah tu, bagus lah. Kita kena main dengan mentality dan mindset. So jom kita turun. Okay guys, sudah selamat turun, Alhamdulillah. 2 jam perjalanan, tadi naik pukul 7, sekarang pukul 9 dah turun. Itu kat atas tu. So sekarang kaki tengah bergetar-getar sikit sebab penat turun, penat naik, penat turun. So jom kita cari air, kita pergi ke next destination. Thank you Go Hirok, banyak bagi manfaat kepada kita. Okay, pengalaman pertama beli makanan sendiri kat sini, shawarma dengan air jus. Kita tengok.
Kat kedai tu tadi buat nasi dengan ayam.